Okey, salam dan salam sejahtera, dan saya nak menjawab kenyataan media yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan PAS iaitu Ahmad Fadli Sari yang mana saya lihat beliau mempersoalkan pelantikan yang berlaku terhadap Ketua SPRM dan juga dengan Ketua Hakim Negara. Jadi dalam isu ini saya melihat kenyataan Ahmad Fadli Sari sendiri di media sosial yang melibatkan Facebook yang mana di sini dia kata dua standard dalam pelantikan jawatan utama negara semakin terang, yang mana di sini dia kata keputusan Kerajaan Persekutuan yang semakin memperlihatkan ketidakkonsistenan serta dua standard dalam pelantikan dan penyambungan jawatan utama institusi negara semakin mencetuskan kebimbangan. Di sini dia kata terbaru Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang menerima sokongan padu daripada komuniti perundangan, ahli akademik, pertubuhan masyarakat sivil dan rakyat terbanyak tidak diberikan penyambungan tempoh perkhidmatan walaupun ruang itu dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Di sini dia kata ironinya Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki telah berdepan dengan pelbagai bantahan termasuk daripada Parlimen, tokoh undang-undang serta aktivis anti rasuah telah diberikan lanjutan perkhidmatan sebanyak 3 kali walaupun terdapat kontroversi yang belum dijelaskan secara tuntas kepada rakyat. Saya tidaklah mempersoalkan kuasa Perdana Menteri untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam urusan pelantikan sebagaimana peruntukan dan oleh perlembagaan. Namun saya tertanya-tanya apakah standard yang digunakan membuat pertimbangan? Apakah merit dan integriti masih menjadi asas atau pertimbangan politik setelah mengatasi segala-galanya? Dan satu soalan yang tidak dapat dielakkan oleh rakyat ialah adakah keputusan untuk tidak menyambung perkhidmatan Tun Tengku Maimun ini dibuat kerana beliau sering mengeluarkan kenyataan dan pandangan yang tidak selari dengan kehendak kerajaan. Perlu ditegaskan bukanlah saya bermaksud untuk mempertahankan setiap keputusan yang dibuat oleh Tun Tengku Maimun. Bahkan terdapat beberapa keputusan yang beliau yang mungkin tidak selari dengan inspirasi perjuangan PAS. Namun yang saya persoalkan di sini ialah apakah kriteria yang ditetapkan oleh kerajaan dalam menentukan siapa yang dilanjutkan dan siapa yang tidak. Jika ketegasan dan prinsip menjadi sebab ditolak, manakala kontroversi dan pertikaian menjadi alasan untuk dilanjutkan, maka kita sedang menuju ke arah keruntuhan keyakinan rakyat terhadap institusi utama negara. Kerajaan perlu tampil memberi penjelasan secara telus kepada rakyat. Ketelusan bukan lagi pilihan, ia adalah keperluan mendesak dalam menjunjung kedaulatan undang-undang. Hentikan permainan persepsi, tegakkan prinsip keluhuran perlembagaan dan kewibawaan institusi. Atau teruskan saja budaya sekarang kerana walau apa cara sekalipun, anda hampir pasti tidak akan kekal menjadi kerajaan selepas PRU ke-16. Jadi, saya tak tahu Ahmad Fadli Sari ini menulis pakai otak, pakai lutut, pakai akal, pakai hati. Saya tak tahu. Tetapi sebagai rakyat, saya berharap sebagai orang yang memegang jawatan yang bernama Ketua Penerangan untuk parti, terutamanya parti PAS, Ahmad Fadli Sari perlu melihat bahawa sebelum nak keluarkan kenyataan, pergi cek dulu. Paling-paling bodoh pun cek ChatGPT ke, guna AI ke kan, supaya kita dapat benda-benda yang pasti. Jadi apa yang dia keluarkan ini akhirnya menjadi perkara bodoh lah pada saya. Saya nak beritahu berkenaan dengan isu ini. Isu membabitkan pelantikan yang membabitkan Ketua Hakim Negara. Proses pelantikan hakim ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Artikel 122B(1) menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong melantik Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan dan lain-lain atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Ia adalah sistem semak dan imbang. Sedia yang
diamalkan sejak sekian lama? Ini dalam perkara satu yang saya nak jawab. Yang nombor dua, nasihat Perdana Menteri ataupun nasihat PM bukan keputusan mutlak. Proses ini tidak boleh Perdana Menteri melantik sesiapa yang disukainya secara mutlak. Ia melibatkan cadangan daripada Suruhan Jaya Pelantikan Kehakiman, Judicial Appointment Commission, JAC, yang menilai calon-calon berdasarkan merit dan integriti sebelum menyampaikan senarai pendek kepada PM. Okey. Jadi itu yang saya nak jawab berkenaan dengan isu pelantikan yang membabitkan Ketua Hakim Negara. Okey, dan satu perkara lagi. Kalau Ahmad Fadli Saari nak samakan pelantikan Ketua Hakim Negara dengan lantikan penjawat awam, itu berbeza, ya. Kalau kita lihat, ya, Ketua Hakim Negara ni dia berbeza tau. Dia macam ini. Ketua Hakim Negara ni di bawah perkara 125/1 Perlembagaan Persekutuan, yang mana dia hanya boleh menerima pelanjutan kontrak, ya, ataupun pelanjutan untuk sambung perkhidmatan tu hanya 6 bulan. Berbeza dengan perkhidmatan awam ataupun jabatan kerajaan ini, mereka boleh menyambung kontrak selama 2 tahun. So, kalau kita bagi Tengku Maimun untuk menyambung perkhidmatan dia sebanyak 6 bulan itu, kadang-kadang buang masa lah. Sebab, ialah, kita tahulah Ketua Hakim Negara ni, kalau kita sambung 6 bulan pun buang masa. Lebih baik kita cari Ketua Hakim Negara yang masih dalam perkhidmatan ataupun di bawah umur 66 itu, supaya dia boleh menjalankan kerja dengan sempurna lah. So, tidak mengganggu tugas kerajaan. 6 bulan nak cari lagi, nak sambung lagi. Dan Ahmad Fadli Saari kena ingatlah bahawa saya kritikan agak lembut lah dengan Ahmad Fadli Saari ni. Sebagai seorang ahli parlimen yang dah pun bukannya satu penggal, dah berpenggal-penggal, dia kena faham kerajaan pun bukan hanya masanya nak sibuk dengan pelantikan Ketua Hakim Negara, Ketua SPRAM dan sebagainya, dan banyak tugas lain. Dan bila nak sambung kontrak orang ni bukan mudah proses dia. Kita nak buat surat permohonannya dan sebagainya contohnya. Ini melibatkan contohnya macam kenaikan pangkat, dia samalah. Jadi benda tu dia melalui proses, dan nak hantar kepada Yang di-Pertuan Agong lagi, ini semua melibatkan Yang di-Pertuan Agong. Jadi jangan kita kritik sesuatu benda, minta penjelasan daripada kerajaan, tetapi benda tu sudah ada dalam dunia-dunia media, dan benda tu sudah ada dalam, orang kata, perundangan yang sebenarnya tak perlu lagi kita nak minta kerajaan ulas. Pada saya, membodohkan diri kita lah. Apa yang saya boleh beritahu di sini, perkara macam inilah. Jadi Ahmad Fadli Saari, jadilah ketua penerangan yang bijak, supaya menjadi pembangkang yang orang kata disegani. Dan jangan sampai saya boleh jawab, bila perkara-perkara macam ini keluar dalam akhbar, maka orang-orang macam saya ni yang tidaklah sehebat mana, tidak macam kamu jadi ahli parlimen, tetapi saya sebagai rakyat akan menilai apa yang kamu ulas, apa yang kamu beritahu, supaya saya tak tertipu. Jadi saya harap rakyat luar sana jangan tertipu dengan andaian-andaian yang pada saya. Saya tidak boleh kata Ahmad Fadli kurang cerdik sebab dia ahli parlimen. Saya dengan jelas di sini menyatakan kamu seorang ahli parlimen yang bodoh lah. Sebab kamu tak baca, kamu tak berfikir, kamu tak guna akal, kamu tak cek benda sebelum membuat kenyataan media. Nak pergi berak pun kamu nak minta kerajaan tolong siapkan untuk kamu. Bodoh sangat lah orang PAS ni. Orang PAS ni semua benda orang nak sediakan untuk mereka. Pergilah cek dekat media sosial, media sosial pula. Pergilah cek dalam Google, pergilah cek dekat internet. Semua ada. Jadi jangan kita bersikap orang kata seperti tahun 90-an, tahun 80-an. Hari ini anak-anak muda bijak. Mereka buka aja internet, semua ada dekat sana. Tidak banyak yang terlalu rahsia untuk kita nak tahu. Jadi kena faham di situlah. Saya harap Ahmad Fadli Saari berhentilah membodohkan diri sendiri. Kerana rakyat di luar sana pun tak bodoh. Kalau kamu nak sangat menang dalam PRU ke-16 nanti menanglah. Tetapi tak perlulah nak membuat hujah yang pada saya andaian yang akhirnya membawa fitnah. Dan
Perkara-perkara macam ini, kamu pula yang lebih kuat. Sedangkan Tun Tengku Maimun pun tidak, orang kata, mengeluarkan kenyataan lebih-lebih berkenaan dengan isu ini, kerana dia faham bahawa kalau sambung kontrak dia pun 6 bulan. So buat apa? Dia pun dah mencapai umur 66 tahun. Jadi saya tak naklah panjang-panjang dalam isu ini nak menjawab. Tetapi saya harap Ahmad Fadli Sari janganlah selalu bodohkan diri. Berhentilah jadi ahli politik yang bodoh. Mungkin di kawasan kamu bolehlah kamu bodohkan rakyat dengan menjualkan agama, pakai kopiah untuk berkempen. Tapi kalau rakyat yang mempunyai akal, daya, pemikiran yang lebih bijak daripada kita, malulah. Sebab apa yang kamu nak tanya ni, patutnya kamu cari dulu dalam ni. Itulah, jangan malas. Orang PAS ni malas lah untuk belajar, untuk membaca dan segalanya. Saya daripada orang biasa ni, bukan orang perundangan, bukan peguam, bukan apa pun. Saya dapat maklumat dan saya cari dalam Google pun saya dah dapat. So itu saja. Jadilah orang bijak dalam politik. Jangan bercakap pakai kepala lutut. Okey? Saya harap YB Ahmad Fadli sebelum buat kenyataan, terutamanya kerana mewakili PAS sebagai ketua penerangan, bertindak bijak. Jangan kena kritik kerja dengan saya setiap hari. Okey? Sekian, terima kasih. Thank you.